Pernahkah anda rasa hari berlalu begitu pantas, tetapi bila malam tiba, ada rasa kosong kerana tiada satu pun amalan rohani yang konsisten dapat diselesaikan? Jadual akhir amalan merupakan satu pelan tindakan yang disusun secara teknikal untuk membina disiplin ibadah yang mampan melalui pengurusan waktu yang tepat. Sistem ini menggariskan 3 sasaran kuantitatif: khatam Al-Quran sekali sebulan, pelaksanaan lebih 3,000 zikir setiap hari, dan rutin solat duha mingguan yang khusus. Keberkesanan sistem ini memerlukan 3 alat fizikal: sebuah naskah Al-Quran, sebuah kaunter tasbih digital, dan jam loceng yang berfungsi. Alat-alat ini berfungsi sebagai pemacu fizikal yang menukar perancangan rohani anda kepada tugasan harian yang boleh diukur dan dilaksanakan. Keutamaan jadual ini terletak pada satu waktu keemasan yang dilakukan secara berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 jam sebelum masuknya waktu subuh. Karta masa ini menunjukkan cara yang tepat bagi menetapkan waktu bangun anda. Jika waktu subuh bermula pada jam 6 pagi, pengiraan sistem ini memerlukan anda bangun pada jam 3 pagi. Fasa pertama dalam blok masa ini dihaskan untuk membaca 1 juzuk Al-Quran yang lazimnya melibatkan kira-kira 20 halaman penulisan. Konsistensi membaca 1 juzuk setiap pagi menghasilkan pencapaian khatam Al-Quran yang lengkap bagi setiap bulan. Kegagalan utama rutin ini sering berpunca daripada tindakan mematikan jam loceng yang seterusnya mengganggu keseluruhan urutan amalan yang telah dirancang. Tindakan bangun seawal jam 3 pagi merupakan langkah strategik untuk mendapatkan kualiti tumpuan yang diperlukan bagi menyempurnakan sasaran ibadah yang besar. Selepas selesai bacaan Quran, rutin diteruskan dengan fasa kedua iaitu protokol zikir dalam kuantiti yang tinggi. Penggunaan tasbih digital membantu menguruskan lebih 3,000 zikir ini dengan membagikan bacaan kepada kelompok kecil, seperti 250 sebutan untuk setiap 15 minit. Zikir pertama ialah istighfar sebanyak 1,000 kali melalui lafaz Astaghfirullah yang bermaksud, aku memohon ampun kepada Allah. Seterusnya ialah solawat Jibril sebanyak 1,000 kali. Ucapkan Sallallahu ala Muhammad yang membawa maksud, semoga Allah melimpahkan solawat ke atas Nabi Muhammad. Urutan ketiga ialah sebutan Ya Syakur sebanyak 1,000 kali, bermaksud, wahai Tuhan yang maha mensyukuri. Rutin malam ini ditutup dengan sebutan Ya Bari sebanyak 40 kali, bermaksud, wahai Tuhan yang maha mengadakan. Keberhasilan protokol ini disahkan apabila kaunter pada tasbih digital Anda mencapai angka sasaran yang telah ditetapkan bagi setiap zikir. Penyerahan tugas pengiraan kepada alat digital membolehkan minda Anda memberikan fokus sepenuhnya kepada penghayatan setiap lafaz. Sistem ini turut merangkumi satu amalan tambahan yang dilakukan di luar waktu rutin malam tersebut. Protokol ini melibatkan pelaksanaan solat sunat duha sebanyak 12 rakaat yang dikhususkan pada hari Isnin sahaja. Waktu pelaksanaan yang optimum bagi solat ini adalah pada jam 10.30 pagi, seperti yang ditunjukkan dalam paparan kalender ini. Amalan duha hari Isnin ini merupakan tugasan berasingan yang perlu dijejak secara mandiri tanpa mencampur adukkannya dengan rutin sebelum subuh. Penetapan amaran pada kalender digital memastikan ibadah khusus ini tetap dilaksanakan walaupun di tengah-tengah kesibukan urusan kerja. Keseluruhan struktur jadual akhir amalan kini berada dalam pengetahuan anda, menyediakan kerangka amalan harian yang sistematik dan berlandaskan waktu. Paparan ini menunjukkan rangkuman jadual akhir yang menyatukan urutan malam, 4 sasaran zikir dan amalan duha mingguan anda. Anda disarankan untuk melakukan tangkap layar atau screenshot pada bingkai video ini sebagai rujukan operasi pribadi anda. Langkah pengaktifan pertama bermula dengan menetapkan jam loceng anda tepat 3 jam sebelum waktu subuh malam ini. Kongsikan kerangka amalan ini sebagai sumbangan jariah yang berterusan. Semoga komitmen baru ini membawa keberkatan dalam hidup anda. Assalamualaikum.